This is me before naik Gunung Bali. Assalamualaikum, hari ni aku akan pergi naik Gunung Baling. So, aku akan siap-siap dulu. Sekarang dalam pukul 7 lebih. So, mandi semua dalam pukul 8 sampai sana. So, tanpa membuang banyak lagi masa, aku akan pergi ke Gunung Baling. Sekarang ni tak kalau ikut tempat yang aku duduk, sebab intro ni aku record bila dah sampai rumah. Kalau ikutkan tempat yang aku duduk, dekat seat nak pergi Baling dalam 30 minit. So kami akan gerak awal semua. Dan korang tengok je lah video yang aku akan tambah selepas ni, sebab video ni dah 3 hari lepas aku naik Gunung Baling baru aku record ini. So yeah, let's go. Okay, kita mulakan perjalanan dalam pukul 7. Dalam pukul 7 macam tu. Macam kau boleh nampak kat situ ada Gunung Pulai. Gunung Pulai adalah next target lepas kita naik Gunung Baling. So korang tengok, ini adalah jalan untuk on the way ke Gunung Baling. Time ni memang sejuk. Time ni aku tak tahu tapi memang sejuk gila. Lepas tu korang tengok dekat Gunung Pulai tu macam ada awan kapet. So aku akan menyesal sebab tak naik Gunung Pulai dulu. Sebab apa? Sebab Pulai berkemungkinan besar ada awan kapet. Okay, tu signboard untuk ke Baling. So, kalau aku pergi Pulai hari ni, so maybe aku akan dapat awan kapet lah. Tapi aku pergi Baling dulu, lepas tu nanti aku pergi Pulai. Tu korang tengok, ni adalah Gunung Pulai. Dan korang nampak tu ada awan tebal kat bawah tu. Dan itu mungkin adalah awan kapet yang aku cari selama ni. Sebab aku dah naik dekat 6 gunung dan bukit, aku tak pernah dapat awan kapet lagi. Baling ni yang kelima lah, Pulai yang keenam. Aku tak pernah dapat awan kapet lagi. Tu korang tengok awan kapet. Aduh. Tapi tak apa, kita akan teruskan perjalanan untuk ke Gunung Baling. Okay, kita dah sampai dekat pagar untuk masuk ke Gunung Baling. Korang boleh tengok tu, selamat datang pendakian Gunung Baling. Aku pergi ni tanpa guide. Sebab tu aku day hike. Kalau tak aku akan naik pagi. Okay, time ni kami tengah isi borang semua. Korang boleh nampak tu trek Gunung Baling, pelan pendakian Gunung Baling. Dan ni member aku tengah isi surat semua. Lepas tu korang boleh tengok kat sini ada signboard Gunung Baling, iaitu 549 meter daripada aras laut. So bila dah settle ni, kita akan terus start hiking lah. Okay, so ni adalah gerbang sebelum masuk pendakian Gunung Baling, sebelum hiking. Lepas tu kat sini pun besar dia tulis Gunung Baling. So apa pun kita akan start on track. Okay, time ni baru dalam 1 km macam tu. Trek Gunung Baling ialah 1.9 km untuk sampai ke puncak. Time ni lutut rasa geli-geli sikit sebab dah lama tak hiking terus pergi naik Gunung Baling. Tapi trek dia bagi aku agak friendly lah. Cuma trek Gunung Baling ni tak tahu kenapa tiba-tiba banyak nyamuk. Selalu aku hiking tak banyak nyamuk. Okay, korang tengok muka aku agak lelah sikit lah. Tapi trek dia memang sopan lah, tak teruk sangat. Cuma ada batu-batu sikit yang korang kena panjat macam ni sikit-sikit lah. Dia lain dengan Gunung Pulai. Gunung Pulai memang full batu. Tapi tak apa, Gunung Baling ni masih untuk kuatkan kaki untuk naik Gunung Pulai next day. Okay, korang tengok aku dah barai lah, dah kena dekat sini dah kena start memanjat. So kita akan teruskan pemanjatan ni sampai ke puncak. Okay, kita slowly but surely. Time ni ada aku dengan member aku buat 3 kelompok. Kelompok depan, kelompok tengah dengan last kali. Okay, ini adalah favourite part aku dekat Gunung Baling selain daripada puncak, iaitu kena panjat untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. So sini memang korang kena tahu step. Dan aku time ni memang agak-agak nak ambil step. Tapi sebenarnya nak naik sini senang je, sebab Gunung Baling cuma ada batu-batu macam ni sikit je. Tapi untuk dapatkan view lawa kena effort sikit lah. Tapi batu-batu macam ni memang favourite aku lah. Sebab aku hiking suka yang batu-batu, tak suka yang trek jalan. Let's go. Dan setelah beberapa minit kita sampai di puncak. Okay, tu Pulai. Situ. Esok belakang pula kan. Depan pula kan.
Ni tak gambar. Baru lah sampai. Kau tengok kau ambil gambar tu lah. Sabar. Tak ragu apa. Mana? Cada Cada. Anda explore lah Farid. Buat Sini doi. Okay, sekarang ni esok. Guys, saya masih kecil guys. Sini guys. Sini. Jangan belakang Rim. Sini. Next destination, Gunung Pulai. mana? Sana. Jangan mari. Sana. Tu. Dah terpusing-pusing ah. Dah belum. Okay, time ni aku acah-acah feeling sedih sikit. Tapi view gunung ni memang lawa. Sebab dia menghadap Gunung Pulai. Gunung Pulai tu adalah one of my shortlist juga lah untuk naik. Tu aku tunjuk-tunjuk tu memang tengah feeling-feeling. Lepas tu tengok view kiri kanan, betul-betul melihat keindahan alam ciptaan Allah yang Allah pinjamkan kepada kita. Lepas tu setelah beberapa minit kat puncak, akhirnya kami pun plan untuk turun sebab dah lapar. So let's go. Okay, so time ni memang nak turun ke bawah. Tapi aku dah tak larat nak yaping semua. Kau dengar je lah bunyi tapak kaki apa semua ni. Oh, dan by the way, time nak naik ni kami ada buat konten sikit. So ya, korang tengok je lah konten ni. This is me before naik Gunung Baling. This is me before naik Gunung Baling. This is me before Gunung Baling. Oh, Gunung Baling. This is me before naik Gunung Baling. This is before Gunung Baling. Me after Gunung Baling. Easy. It's me after naik Gunung Baling. Koi. Balik penat guys. Paling barat. Me after Gunung Baling. So tired. This is me after Gunung Baling. This is me after Gunung Baling. Habis. This is after Hiking. Lepas tu dah sampai bawah ni kami plan untuk makan. Dan lepas makan tu kami plan untuk balik rumah. Tapi time ni semua dah barai, semua dah nak tidur, cuma tunggu masa je. So aku pun dah barai dah sebenarnya. Tengok member aku semua dah baring, aku je tak baring lagi. Tapi lepas aku record ni, aku baring terus mat. Tu tidur lena. Tengok time ni masih bertenaga lagi. Masih boleh tersenyum. Tapi lepas ni memang padam daripada dunia. Selepas kami short nap, kami pun makan petang lah. Lapar. lapang bodoh. Ni. Koi. Tak bodoh lama. Okay, kita akan minum-minum dulu. Lepas tu rehatkan badan. Minum abang. Dah. Telan. Lepas tu malam tu pula kami pergi kafe. Kami order air. Sebenarnya aku nak beli kopi, tapi kopi tak boleh, mesin rosak. So aku pun order air yang biasa-biasa. So time ni semua dah relax dulu. Sebab nak kena sambung untuk naik Gunung Pulai pula esoknya. Okay, tengok semua tengah main phone, busy. Tengah edit JJ. Lepas tu air aku pun dah sampai. Aku beli air Lotus Biscoff. Kalau korang tengok, semua tengah pegang phone mat. Tengah buat JJ. Sebab gambar dah dapat. So yeah, see you next video.